Nak tengok rumah raya ke tu? Jom. Dah, inilah rumah raya kita. Hari kita. Duit raya diminta, duit hantaran pun boleh juga. Bersalam bermaafan, berpasangan sama kala. Jangan buat andaian. Korang, rumah raya kita kali ni berharga RM120,000 sahaja. Dan untuk rumah raya kita ni berada di lorong Telekom Aitam. Dan tak lama lagi kita akan buat penyerahan kunci kepada tuan rumah. So, jom ikut saya review rumah ni. Jom. Korang tengok koridor depan ni betapa panjangnya. Dan untuk koridor ni berukuran 24 kali 4 kaki. Dan yang specialnya untuk bahagian luar ni kita ada batu angin. Untuk cat bahagian luar ni kita berikan 2 tone color dan untuk bahagian dalam 1 tone color. Untuk pintu hadapan kita gunakan pintu safety door. Okey, jom kita ke bahagian ruang tamu. Untuk ruang tamu ni berukuran 24 kali 10 kaki dan untuk pakej rumah ni kita berikan full aksesoris lampu dan kipas dan mozaik berukuran 2 kali 2 kaki. Okey, kita ke bilik master. Untuk bilik master ni berukuran 14 kali 10 kaki. Untuk bilik master ni macam biasa ada satu tandas yang berukuran 4 kali 6 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1 kali 2 kaki. Kita ke bilik yang kedua pula. Untuk bilik yang kedua ni berukuran 10 kali 10 kaki. Okey, untuk bilik yang ketiga berukuran yang sama 10 kali 10 kaki dan antara bilik 2 dan 3 ada satu tandas yang berukuran 4 kali 6 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1 kali 2 kaki. Okey, last kita ke bahagian dapur. Untuk dapur ni berukuran 10 kali 10 kaki. Macam biasa kita berikan mozaik berukuran 1 kali 2 kaki. Untuk dapur ni kita ada tabletop berukuran 9 kaki. Jadi macam mana? Menarik tak rumah raya kita? So bagi korang yang berminat nak bina rumah dengan edisi, korang boleh hubungi kita di nombor tertera dan jangan lupa follow kita, like, komen dan share. Bye, kita jumpa lagi. Kita berdua, jomlah beraya.